Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Naim bin Muhammad Zamzuri, merupakan pelajar PDPPPJ ambilan 2025-2026. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, kita dapat bersama pada hari ini bagi mengikuti sesi pembentangan yang bertajuk Analisis Isu-Isu Semasa Berkaitan Etika dan Perundangan dalam Pendidikan di Malaysia dalam subjek Profesionalism Keguruan EDUP 2132. Jadi dalam pembentangan ini, saya akan membawa anda semua untuk melihat beberapa isu semasa yang benar-benar berlaku dalam dunia pendidikan di Malaysia dan bagaimana isu tersebut berkait rapat dengan etika serta perundangan pendidikan. Dengan perkongsian ini, saya berharap dapat memberi kefahaman yang lebih mendalam kepada kita semua sebagai pendidik pada masa hadapan. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya ingin membawa perhatian anda semua kepada video yang akan saya paparkan sebentar lagi. Di mana semasa menonton video ini, saya nak anda semua untuk memberi perhatian kepada dua perkara utama. Yang pertama adalah apa yang dimaksudkan dengan etika dalam konteks pendidikan dan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan perundangan pendidikan. Hai semua, etika dan perundangan. Ini dua tonggak utama untuk pastikan kerjaya perguruan anda kekal profesional dan sah. Selamat datang bakal pendidik. Matlamat utama kerjaya mulia ini adalah untuk sentiasa kekalkan integriti dan profesionalism dalam kelas. Jom kita mula dengan kompas dalaman kita. Apa sebenarnya maksud etika dalam dunia pendidikan ni? Senang cerita, etika tu nilai moral dan tingkah laku yang jadi kompas harian setiap guru dan warga sekolah. Ia dibina berteraskan kejujuran, amanah, rasa tanggungjawab, keadilan dan tentunya sikap saling hormat menghormati. Macam mana nak praktis? Layan murid adil, jaga privasi mereka dan jadilah suri teladan terbaik. Tapi kan macam mana kalau kompas moral ni tak cukup? Dekat sinilah perundangan mainkan peranan yang sangat penting. Perundangan ni bertindak sebagai perisai luaran. Ia undang-undang ketat yang kawal sistem pendidikan supaya sentiasa teratur dan selamat. Undang-undang ni bentuknya dokumen rasmi tau, satu kerangka kerja sah dari kerajaan yang wajib kita semua patuhi. Contohnya macam Akta Pendidikan 1996, Peraturan Spesifik Sekolah Kita dan juga polisi rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebagai contoh, Akta Pendidikan 1966 ni tegas kawal semuanya dari hal kurikulum sehinggalah bab disiplin kat sekolah. Kenapa perisai ni penting? Sebab ia lindungi hak semua pihak dan pastikan keadilan serta disiplin sentiasa terpelihara. Realitinya agak merisaukan. Ratusan kes salah laku, termasuk penderaan dan rasuah, memang pernah dilaporkan dalam profesyen ini. Bila kes penderaan makin naik, pelajar kita terdedah bahaya. Jadi, perundangan wajib campur tangan sebagai pelindung utama. Poin pentingnya kat sini, bila etika peribadi seseorang tu gagal, perundanganlah yang jadi pelindung mutlak untuk semua. Dua-dua ni sangat berkait. Etika bimbing moral anda, manakala perundangan pula pastikan tindakan anda tak langgar undang-undang. Contohnya, anda hormat murid tu atas dasar etika, tapi pada masa sama, tetap patuh pada prosedur disiplin sekolah. Kesimpulannya, kita perlukan dua-dua elemen ni. Sentiasa ingat, guru yang beretika pasti dapat lahirkan generasi berintegriti. Jadi, bakal pendidik semua, macam mana anda nak seimbangkan kompas moral dan perisai perundangan ni dalam kelas nanti? Jadi daripada video yang telah kita tonton tadi, dapatlah kita faham bahawa etika dan perundangan bukanlah dua perkara yang berasingan. Sebaliknya, kedua-duanya saling berkait dan saling melengkapi dalam memastikan sistem pendidikan kita pada hari ini berjalan dengan baik. Sekarang kita beralih pula kepada sedikit pengenalan untuk memahami kepentingan etika dan perundangan dalam pendidikan. Yang mana kita perlu lihat bagaimana dunia pendidikan hari ini telah berubah. Kalau dulu orang cakap jadi cikgu ni kena kreatif, ada kasih sayang, kena faham pedagogi. Tapi hari ini semua itu tidak lagi cukup. Guru hari ini bukan sekadar penyampai ilmu, malah merupakan penjaga amanah, pembentuk sasiah, pelaksana dasar dan juga dalam masa yang sama terikat dengan pelbagai etika profesional serta peruntukan undang-undang yang perlu kita patuhi. Jadi hakikatnya sekolah hari ini bukan hanya tempat murid untuk belajar membaca, mengira dan menulis misalnya, tetapi sekolah telah menjadi satu institusi rasmi yang bergerak di bawah sistem perundangan negara.
Yang mana setiap tindakan yang berlaku di sekolah, sama ada cara kita bercakap, berkomunikasi dengan murid, cara kita mendisiplinkan pelajar, penggunaan media sosial kita, hinggalah kepada isu keselamatan dan kebajikan pelajar, semua itu mempunyai implikasi terhadap etika dan undang-undang. Jadi jika dibandingkan antara pendidikan dahulu dan pendidikan hari ini, perbezaannya amat ketara. Dulu, guru dianggap sebagai satu individu yang mempunyai autoriti yang sangat tinggi. Apa saja yang guru katakan jarang dipersoalkan. Guru ibu bapa pula memberi kepercayaan penuh kepada guru. Murid hormat cikgu tanpa banyak persoalan. Tapi pada hari ini, itu semua sudah berubah. Masyarakat hari ini lebih peka terhadap hak kanak-kanak. Buktinya, ibu bapa lebih berani untuk menyuarakan pandangan. Jadi perkembangan teknologi hari ini telah mengubah cara pendidikan hari ini dilaksanakan. Kadang-kadang kita rasa satu tindakan itu kecil sahaja, seperti memuat naik gambar murid di media sosial tanpa kebenaran, menghukum murid kerana ingin mendidik, atau kita mengeluarkan kata-kata yang dianggap biasa semasa marah. Tapi dalam konteks perundangan, perkara-perkara ini boleh membawa kepada aduan, siasatan, tindakan tertentu, malah ada yang sampai berakhir di mahkamah. Inilah realiti yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan pada masa kini. Di mana cabaran guru pada hari ini bukan lagi untuk memastikan murid lulus peperiksaan, tetapi bagaimana untuk mendidik dalam keadaan yang penuh dengan sensitiviti, tekanan masyarakat, perkembangan teknologi dan tuntutan hak asasi manusia yang semakin diberi perhatian. Apa saja yang berlaku kat sekolah sekarang boleh menjadi viral dalam beberapa minit sahaja. Yang mana kesilapan kecil boleh menjadi satu isu dan guru kini diperhatikan bukan sahaja oleh pihak sekolah dan ibu bapa tapi juga oleh masyarakat umum melalui media sosial. Jadi sebagai warga pendidik, kita perlu sedar bahawa profesionalisme guru bukan hanya diukur melalui pencapaian akademik murid, tapi juga melalui sejauh mana kita memahami batas etika dan mematuhi undang-undang pendidikan. Pengetahuan kita tentang perundangan sekarang hari ini bukan untuk bertujuan menakut-nakutkan guru, tetapi untuk melindungi guru, murid dan juga institusi pendidikan itu sendiri. Kalau dulu interaksi murid dengan guru berlaku hampir sepenuhnya dalam bilik darjah, tapi hari ini boleh melalui WhatsApp, Telegram, Google Classroom dan pelbagai platform digital yang lain. Perubahan ini yang membawa banyak manfaat, tapi pada masa yang sama ia turut membawa kepada cabaran yang baru. Keadaan ini akan menyebabkan profesion perguruan berada di bawah pemerhatian masyarakat sepanjang masa. Guru bukan sahaja dinilai berdasarkan apa yang dia ajar, tetapi juga dinilai berdasarkan cara mereka berinteraksi, cara menggunakan media sosial dan cara mereka membuat suatu keputusan berdasarkan suatu situasi. Jadi atas sebab itu, seorang guru pada hari ini perlu mempunyai tahap profesionalisme yang tinggi berbanding dahulu. Kerana inilah realiti sebenar profesi perguruan dan inilah sebab mengapa pengetahuan tentang etika dan perundangan pendidikan menjadi semakin penting. Sebab itu, dalam pembincangan hari ini, saya akan bawa anda semua untuk melihat dengan lebih dekat beberapa isu semasa yang benar-benar berlaku di Malaysia. Yang mana ini bukan reka-reka tetapi merupakan kes sebenar yang pernah menggemparkan dunia pendidikan kita dan mendapat perhatian masyarakat. Jadi kita akan lihat bagaimana satu tindakan itu boleh mencetuskan persoalan etika, bagaimana undang-undang digunakan dalam konteks pendidikan dan apakah pengajaran yang boleh kita ambil sebagai pendidik pada masa hadapan. Jadi sebelum kita melihat kepada isu-isu semasa yang akan saya bincangkan sebentar lagi, kita lebih dahulu kita perlu memahami dua konsep utama yang menjadi asas kepada keseluruhan pembentangan ini, iaitu etika pendidikan dan juga perundangan pendidikan di Malaysia. Pertama adalah etika pendidikan. Secara umumnya, etika pendidikan merujuk kepada prinsip moral, nilai murni dan juga standard tingkah laku yang perlu diamalkan oleh seorang guru. Etika ni bertindak sebagai satu kompas moral yang membantu guru untuk membuat keputusan yang betul dalam pelbagai situasi. Kalau di Malaysia ni, prinsip-prinsip ni digariskan melalui Kod Etika Keguruan Malaysia. Yang mana kod etika ini menjelaskan tanggungjawab seorang guru terhadap murid, ibu bapa, masyarakat dan juga profesion perguruan. Kenapa etika ni penting? Kerana tidak semua situasi yang dihadapi oleh guru mempunyai jawapan yang jelas dalam bentuk undang-undang.
Kadang-kadang seorang guru perlu membuat pertimbangan moral berdasarkan nilai profesional yang dimiliki. Sebagai contoh, bagaimana seorang guru melayani murid yang lemah akademiknya? Bagaimana guru menangani murid yang mempunyai masalah keluarga? Bagaimana guru berinteraksi antara guru dan ibu bapa yang sedang marah? Yang mana semua situasi ini memerlukan pertimbangan etika guru itu sendiri. Etika membantu guru untuk membuat keputusan yang betul dan adil dalam pelbagai situasi. Ia bukan sekadar berkaitan dengan pematuhan peraturan tetapi lebih kepada pembentukan khasiat, integriti dan profesionalisme seseorang pendidik itu. Oleh itu, guru perlu sentiasa menjaga tingkah laku dan tindakannya agar selari dengan nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat. Selain etika, terdapat juga perundangan pendidikan yang mana perundangan pendidikan ini merujuk kepada himpunan akta, peraturan, perkeliling dan juga dasar yang mengawal sistem pendidikan negara. Sebagai contoh, yang penting adalah Akta Pendidikan 1996, Akta Kanak-Kanak 2001, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam yang mana Kelakuan dan Tata Tertib 1993 serta pelbagai surat perkeliling ikhtisas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Jadi perundangan pendidikan ni berfungsi untuk memastikan hak dan tanggungjawab semua pihak dilindungi. Jika etika berperanan sebagai panduan moral, perundangan pula berfungsi sebagai sempadan yang perlu dipatuhi. Etika menggalak kita untuk melakukan perkara yang baik, manakala perundangan memastikan kita untuk tidak melakukan perkara yang salah. Sebagai contoh, menjaga keselamatan murid bukan satu tuntutan etika, tetapi juga satu kewajipan undang-undang. Begitu juga dengan penggunaan media sosial. Walaupun seseorang guru mungkin mempunyai niat yang baik, tindakan mereka masih perlu mematuhi peraturan dan juga perkeliling yang telah ditetapkan oleh KPM. Oleh itu, etika dan perundangan tidak boleh dipisahkan. Yang mana jika kita secara ringkasnya, etika tanpa perundangan boleh menjadi terlalu longgar, manakala perundangan tanpa etika pula boleh menjadi terlalu kaku. Yang mana kedua-dua gabungan ini akan melahirkan guru yang bukan sahaja berilmu dan kompeten, tetapi juga berintegriti, bertanggungjawab dan profesional. Jadi selepas memahami asas ini, saya akan bawa kamu semua untuk melihat 3 isu yang sebenar yang pernah berlaku dalam dunia pendidikan di Malaysia dan bagaimana isu-isu ini memberi pengajaran yang sangat penting kepada kita sebagai bakal pendidik akan datang. Jadi baiklah semua, sekarang kita akan masuk kepada isu pertama yang ingin kita bincangkan, iaitu satu isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat hari ini, khususnya pada era media sosial sekarang. Isu tersebut adalah fenomena yang sering dikenali sebagai cikgu influencer. Sebelum saya meneruskan perbincangan, saya ingin bertanya kepada rakan-rakan semua. Berapa ramai antara kita yang mempunyai akaun TikTok? Berapa ramai yang pernah melihat video guru mengajar di dalam kelas? Dan saya percaya hampir semua pernah melihat kandungan seperti ini. Malah sampai ada yang mendapat ratusan ribu tontonan. Ada juga yang sampai jutaan tontonan. Dan ada cikgu yang mendapat tajaan syarikat sampai mereka menjadi satu selebriti di media sosial. Jadi sekarang saya nak petik satu isu yang pernah dilaporkan oleh Utusan Malaysia yang mana bertajuk eksploitasi wajah murid demi kandungan digital, ibu bapa tuntut tindakan tegas terhadap guru konten. Jadi dalam laporan tersebut, timbul satu keresahan dalam kalangan ibu bapa apabila ada segelintir guru yang merakam visual anak-anak mereka, khususnya murid tahun 1 yang baru masuk sekolah, yang mana mereka menangis kerana diusik. Murid yang tidak pandai mengeja dan ada juga yang tunjuk murid kena denda berdiri di atas kerusi. Yang mana semua video ini dimuat naik tanpa guru tersebut kaburkan wajah murid untuk meraih views, like dan ada yang juga sampai yang mendapat tajaan komisen. Jadi pada asasnya penggunaan media sosial oleh guru ini bukanlah sesuatu yang dianggap salah. Bukanlah sesuatu yang salah bagi saya. Malah jika ianya digunakan dengan betul, media sosial ni boleh menjadi satu platform yang sangat baik untuk kita menyebarkan ilmu, berkongsi sesuatu amalan terbaik
dan juga meningkatkan imej profesi keguruan kita sendiri. Namun begitu, persoalan utama yang perlu kita fikirkan ialah di manakah sempadan antara perkongsian pendidikan dengan eksploitasi murid? Di manakah garis pemisah antara kandungan yang mendidik dan juga kandungan yang melanggar privasi murid? Persoalan ini akan menjadi fokus kepada isu pertama dalam pembentangan saya pada hari ini. Jadi menurut laporan media yang ini pernah mendapat perhatian masyarakat, terdapat beberapa kes lain di mana murid dirakam dan dipaparkan secara terbuka di media sosial. Antara kandungan yang dimuat naik termasuklah murid yang menangis, murid yang tidak dapat membaca dengan lancar, murid yang gagal untuk menjawab soalan dan sampai ada juga murid yang dikenakan hukuman disiplin, dirakam dan dibuat naik. Dan yang lebih membimbangkan, wajah-wajah mereka dipaparkan secara jelas tanpa sebarang pelindungan identiti. Jadi persoalannya sekarang, adakah murid-murid ni tahu, benar-benar faham bahawa rakaman mereka akan ditonton oleh ribuan ataupun mungkin jutaan orang? Adakah mereka ni benar-benar bersetuju untuk menjadi kandungan media sosial guru itu sendiri? Ataupun mereka hanya menurut arahan guru kerana guru merupakan individu yang mempunyai autoriti dalam kehidupan mereka. Jadi, inilah persoalan etika yang perlu kita renungkan. Sebagai seorang guru, kita mempunyai kedudukan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan murid. Apa saja yang kita lakukan hari ini sering dianggap betul oleh mereka. Oleh sebab itu, kuasa yang kita miliki pada hari ini perlu digunakan dengan penuh tanggungjawab. Lebih-lebih lagi dalam dunia pendidikan, murid ini bukanlah satu bahan kandungan kerana murid ini adalah satu individu yang sedang membina identiti diri mereka kerana mereka mempunyai maruah, mempunyai hak dan juga berhak untuk dilindungi. Jadi seterusnya, apabila kita melihat kepada isu ini dari perspektif etika keguruan, perkara pertama yang perlu kita fahami ialah tanggungjawab utama guru adalah terhadap murid-murid. Jadi dalam kod etika keguruan Malaysia, guru digariskan sebagai satu individu yang bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan, keselamatan serta maruah murid-murid. Jadi murid yang datang ke sekolah dengan satu kepercayaan iaitu mereka percaya bahawa sekolah merupakan tempat yang selamat untuk mereka. Tetapi apa yang berlaku hari ini apabila seorang murid yang sedang menangis direkam dan videonya dimuat naik ke media sosial? Semestinya hubungan kepercayaan antara guru dan murid akan mula terhakis. Jadi dari sudut etika, perkara ini sangat membimbangkan kerana seorang guru yang sepatutnya menjadi pelindung maruah murid malah mendedahkan kelemahan mereka kepada orang ramai. Apabila kita dedahkan kelemahan akademik ataupun emosi murid kepada jutaan netizen, kita sebenarnya dah melanggar kepada kepercayaan antara guru dan anak murid. Akibatnya, mereka akan terdedah kepada bahayanya cyberbully. Rakan-rakan di sekolah mungkin akan mengejek mereka dan kesannya emosi mereka akan drop dan mereka jadi takut untuk datang ke sekolah. Dari perspektif yang lebih mendalam, kita bayangkan seorang murid tahun 1 yang baru memasuki alam persekolahan. Semestinya mereka masih belajar untuk menyesuaikan diri, membaca, mengawal emosi. Tiba-tiba satu hari dia nangis kerana dimarahi ataupun kerana tidak dapat jawab soalan yang ditanya. Dan perkara tersebut dimuat naik ke TikTok. Video itu mendapat puluhan ribu tontonan dan komen sampai ada yang memparodikan perkara tersebut. Bagaimana perasaan murid tersebut apabila dia membesar dan mengetahui bahawa pengalaman yang memalukannya pernah menjadi satu bahan hiburan kepada masyarakat. Inilah persoalan etika yang perlu kita fikirkan kerana kesan sesuatu tindakan tidak hanya berlaku pada hari itu saja, kadang-kadang kesannya boleh berlarutan sehingga bertahun-tahun. Selain itu, isu ini juga berkait dengan konsep dignity ataupun maruah manusia. Dalam pendidikan, setiap murid itu mempunyai hak untuk dihormati sebagai individu dan dilayan dengan hormat. Menjadikan mendedahkan kelemahan murid kepada khalayak umum tanpa keperluan pendidikan yang jelas boleh dianggap sebagai satu bentuk eksploitasi. Jadi sekarang mari kita lihat daripada sudut perundangan pula. Ramai yang beranggapan bahawa jika niat guru itu baik, maka tindakan tersebut tidak menjadi satu masalah. Tetapi dalam undang-undang, niat yang baik tidak semestinya menjadikan sesuatu tindakan itu betul. Di mana di bawah Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 3 tahun 2017 berkaitan etika penggunaan
media sosial, warga pendidik perlu menggunakan media sosial secara berhemah dan bertanggungjawab, di mana maklumat berkaitan murid tidak boleh disebarkan sesuka hati. Tambahan pula, kanak-kanak di bawah umur tidak mempunyai kapasiti undang-undang untuk diberikan keizinan penuh, yang mana persetujuan yang sah perlu diperoleh daripada ibu bapa ataupun penjaga mereka. Jadi tindakan yang berlaku dalam isu tadi jelas melanggar Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 3 tahun 2017 mengenai garis panduan nilai etika pengguna media sosial di bawah KPN. Di mana perkeliling ini secara bertulis melarang kita untuk menyebarkan imej ataupun video murid untuk urusan peribadi tanpa kebenaran bertulis daripada ibu bapa. Bukan itu saja, kita juga terikat dengan Akta Kanak-kanak 2001, di mana kanak-kanak di bawah umur tidak mempunyai kapasiti undang-undang untuk memberi keizinan. Jadi, penyebaran wajah dan lokasi sekolah mereka secara terbuka sebenarnya akan mendedahkan mereka kepada risiko yang lebih besar, risiko keselamatan seperti penculikan ataupun pemangsa cyber. Jadi, lebih membimbangkan apabila video yang dimuat naik ke platform terbuka, guru-guru tidak mempunyai kawalan terhadap penyebarannya. Semestinya video yang tersebut, video yang diupload boleh dimuat turun, boleh disunting dan boleh dikongsi semula. Di mana ianya boleh digunakan untuk tujuan yang tidak sepatutnya. Oleh sebab itu, isu ini bukan sekadar soal media sosial, tetapi lebih kepada melibatkan hak privasi dan juga keselamatan murid-murid tersebut. Baik, seterusnya, jika kita meneliti isu ini dengan lebih mendalam, kita akan mendapati bahawa fenomena cikgu influencer ini sebenarnya mencerminkan satu pertembungan besar antara dunia pendidikan dengan budaya digital moden yang tidak terkawal dan bukan hanya isu salah guna media sosial. Dalam dunia hari ini, kandungan yang paling banyak mendapat perhatian ialah kandungan yang mencetuskan emosi. Semakin lucu atau kontroversi sesuatu kandungan, semakin tinggi tontonan dan perkongsiannya. Inilah yang menjadikan sesetengah cikgu ataupun guru tanpa sedar terdorong untuk mendramakan situasi bilik darjah mereka demi mengejar engagement. Jadi apabila guru mula menghasilkan kandungan dengan tujuan mengejar tontonan, wujudnya risiko bahawa fokus pendidikan akan berubah. Apabila seseorang murid dirakam dengan tujuan yang tidak sepatutnya, konteks pendidikan akan hilang. Murid tersebut bukan lagi dilihat sebagai satu individu yang sedang belajar, tetapi sebagai bahan konten untuk tontonan umum. Ini secara langsung mengubah hubungan guru-murid daripada hubungan pedagogi kepada hubungan hiburan digital. Daripada mendidik murid kepada menghasilkan kandungan. Inilah risiko yang kita perlu elakkan. Selain itu, dari perspektif psikologi pendidikan, implikasi terhadap murid juga sangat besar. Kita dapat lihat murid yang pernah menjadi bahan kandungan media sosial berisiko mengalami beberapa kesan psikologi. Mereka mungkin akan menjadi bahan ejekan rakan sebaya, merasa malu, hilang keyakinan diri dan akhirnya menunjukkan penurunan dalam motivasi belajar mereka. Dalam jangka masa panjang, perkara ini boleh menjejaskan perkembangan emosi dan juga sasiah murid yang mana sepatutnya dilindungi dalam persekitaran sekolah. Dan dalam sesetengah kes, ia menjadi satu gangguan psikologi yang lebih serius. Apabila murid mula merasakan bahawa setiap tindakannya mungkin dirakam dan disebarkan, persekitaran pembelajaran yang selamat akan mula terjejas. Murid tidak lagi berani mencuba dan takut-takut untuk melakukan kesilapan. Sedangkan dalam pendidikan, kesilapan adalah sebahagian daripada proses pembelajaran. Jadi jika murid takut untuk melakukan kesilapan kerana bimbang akan dirakam dan disebarkan, maka proses pembelajaran akan terganggu. Di mana lebih membimbangkan lagi, kandungan yang dibuat naik di platform terbuka tidak mempunyai kawalan. Perkara ini akan membuka ruang kepada risiko eksploitasi digital yang lebih serius seperti pencurian identiti, pemantauan lokasi sekolah dan juga gangguan cyber terhadap murid-murid tersebut. Dalam konteks ini, pelanggaran privasi bukan lagi isu kecil tetapi menjadi satu isu keselamatan kanak-kanak. Daripada perspektif penerangan pendidikan pula, prinsip asas yang perlu kita fahami ialah kebenaran bermaklum. Ianya tidak boleh dianggap sah hanya melalui persetujuan murid. Ibu bapa atau penjaga sah perlu memberi keizinan secara jelas, sama ada bertulis dan khusus. Namun, dalam banyak kes yang dilaporkan, rakaman dibuat secara spontan tanpa sebarang dokumentasi kebenaran.
yang mana ini meletakkan guru-guru dalam risiko tindakan tata tertib, malah kemungkinan kepada tindakan undang-undang sekiranya berlaku aduan rasmi. Selain itu, dalam sudut etika profesion keguruan juga menuntut guru untuk menjaga imej profesion itu sendiri. Apabila kandungan sebegini menjadi viral, ataupun itulah ia bukan sahaja mencerminkan individu guru tersebut, tetapi turut memberi impak kepada persepsi masyarakat terhadap seluruh warga pendidik, sekaligus menjejaskan kredibiliti institusi pendidikan. Oleh itu, isu ini tidak boleh dilihat secara ringan sebagai sekadar trend media sosial. Ia sebenarnya adalah isu integriti profesional, perlindungan kanak-kanak dan pematuhan kepada etika serta perundangan pendidikan. Ia menuntut kita sebagai pendidik untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan, khususnya dalam dunia digital yang tiada sepadan pada hari ini. Kesimpulannya, teknologi bukanlah musuh kepada pendidikan, tetapi tanpa garis panduan etika yang jelas, ia boleh menjadi satu alat yang mendedahkan murid kepada risiko yang mereka sendiri tidak tahu. Sebagai cikgu ataupun guru, kita bertanggungjawab bukan sekadar untuk mendidik di dalam kelas, tetapi juga bertanggungjawab melindungi maruah, emosi dan keselamatan murid-murid di luar bilik ajar, termasuk di ruang digital. Saya percaya teknologi bukan musuh pendidikan kerana teknologi ini boleh menjadi satu alat yang sangat berkuasa untuk membantu pembelajaran. Namun, teknologi perlu digunakan dengan penuh tanggungjawab. Apa yang salah bukan teknologi, tetapi cara kita menggunakannya. Jadi sebagai pendidik, kita perlu sentiasa mengutamakan kepentingan murid melebihi kepentingan diri kita sendiri. Kerana pada akhirnya, tugas guru bukan untuk menjadi selebriti media sosial, tetapi tugas guru ialah mendidik, membimbing dan melindungi murid kita. Maka pengajaran terbesar daripada isu yang pertama ini adalah dalam dunia digital yang tiada sempadan, etika dan perundangan perlu menjadi kompas yang membimbing setiap tindakan kita. Jika tidak, teknologi yang sepatutnya membantu pendidikan boleh bertukar menjadi alat yang menjejaskan maruah dan keselamatan murid yang kita diamanahkan untuk dilindungi. Baik, sekarang kita beralih kepada isu yang kedua yang tidak kurang pentingnya, iaitu isu kecuaian guru dan tanggungjawab terhadap penjagaan murid. Yang mana ia melibatkan keselamatan fizikal, kesejahteraan psikologi dan juga tanggungjawab undang-undang pihak sekolah terhadap murid-murid. Suka untuk saya petik satu berita yang sangat besar dipaparkan di berita harian berkaitan kes buli di sebuah sekolah sains berasrama penuh. Tajuk beritanya, tragedi buli sekolah berasrama, 9 defendant termasuk pengetua dan warden diperintah bayar ganti rugi sebanyak RM616,000. Yang mana dalam kes ini, seorang pelajar tingkatan 2 telah dibuli dan dipukul oleh pelajar senior di asrama sampai gegendang telinganya pecah dan mengalami kecacatan pendengaran kekal. Dan Mahkamah Persekutuan memutuskan supaya pihak sekolah, warden, pengetua dan kerajaan membayar ganti rugi ratusan ribu ringgit kepada mangsa. Jadi kenapa warden dan pengetua pun kena saman sekali walaupun bukan mereka yang pukul pelajar tu? Di sinilah wujudnya konsep in loco parentis yang membawa maksud di tempat ibu bapa. Konsep ini tidak hanya bermaksud guru seperti ibu bapa, tetapi ia membawa tanggungjawab undang-undang yang hampir setara dengan penjagaan ibu bapa. Dalam erti kata lain, sekolah bukan sahaja bertanggungjawab untuk mengajar, tetapi juga wajib memastikan persekitaran yang selamat, bebas daripada ancaman fizikal, emosi dan juga psikologi. Yang mana kegagalan dalam aspek ini boleh dianggap sebagai pelanggaran tanggungjawab profesional yang boleh dibawa ke mahkamah sivil. Dalam konteks pendidikan, konsep ini membawa maksud bahawa apabila murid berada di bawah pengawasan sekolah, guru dan pihak sekolah mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan murid sebagaimana seorang ibu bapa menjaga anak mereka sendiri. Ramai orang menganggap konsep ini hanya bersikap moral. Hakikatnya konsep ini mempunyai implikasi terhadap undang-undang yang sangat besar. Mahkamah boleh menilai sama ada guru atau pihak sekolah telah melaksanakan tanggungjawab penjagaan mereka dengan sewajarnya atau sebaliknya. Mahkamah melihat wujudnya kegagalan menjalankan tugas sebagai contoh, warden didapati tidak melakukan rondaan berkala pada waktu malam dan pihak pentadbiran pula didapati tidak mengambil tindakan segera walaupun aduan awal telah dibuat oleh mangsa. Apabila masyarakat membaca berita ini, ramai yang bertanya, kenapa pengetua dan warden turut dipertanggungjawabkan sedangkan mereka bukan orang yang memukul mangsa?
Jawapan kepada persoalan tersebut terletak pada konsep tanggungjawab penjagaan ataupun duty of care. Mahkamah berpendapat bahawa walaupun mereka tidak melakukan perbuatan buli tersebut, mereka mempunyai tanggungjawab untuk mencegah, mengawasi dan bertindak apabila terdapat risiko yang boleh mengancam keselamatan murid-murid. Apabila tanggungjawab tersebut gagal dilaksanakan dengan baik, maka wujudlah unsur kecerobohan. Di sini kita dapat lihat bahawa tugas guru bukan sekadar mengajar, sebaliknya guru juga merupakan penjaga keselamatan murid sepanjang mereka berada di bawah pengawasan sekolah. Baik, sekarang kita melihat isu ini daripada perspektif etika keguruan. Apabila berlaku sesuatu tragedi di sekolah, ramai orang cenderung untuk memberi tumpuan kepada individu yang melakukan kesalahan. Tapi dalam bidang etika profesional, kita juga perlu melihat kepada sistem dan budaya organisasi yang membenarkan perkara tersebut berlaku. Dalam banyak kes buli yang pernah dilaporkan, masalah sebenar bukan hanya tindakan pembuli. Masalah yang lebih besar ialah kegagalan orang dewasa untuk bertindak apabila terdapat tanda-tanda awal. Di sinilah bermulanya kegagalan etika. Etika keguruan menuntut kita untuk meletakkan keselamatan murid sebagai satu keutamaan. Namun dalam sesetengah keadaan terdapat pihak yang lebih mengutamakan reputasi sekolah berbanding terhadap kebajikan murid-murid. Mereka bimbang jika kes tersebut diketahui umum, prestasi sekolah boleh terjejas dan nama baik sekolah akan tercemar. Lalu masalah cuba disembunyikan atau diperkecilkan, yang mana perkara ini sering disebut sebagai menyapu sampah ke bawah karpet. Secara etika, tindakan ini sangat berbahaya kerana apabila masalah disembunyikan, masalah tersebut tidak akan hilang. Sebaliknya, ia akan menjadi lebih besar. Ini adalah pelanggaran etika moral yang sangat berat. Etika menuntut kita untuk meletakkan keselamatan dan nyawa murid melebihi segala-gala laporan prestasi di atas kertas. Sikap ambil mudah ataupun penafian state of denial bukan sahaja merosakkan masa depan murid, malah boleh menamatkan kerjaya kita sebagai penjawat awam disebabkan bebanan keselamatan sivil. Tambahan pula, budaya organisasi yang terlalu menekankan imej KPI sekolah tanpa mengutamakan kesejahteraan murid boleh mewujudkan toxic compliance culture. Dalam budaya ini, laporan masalah yang sering ditapis atau diperkecilkan demi menjaga reputasi institusi. Walaupun secara luaran sekolah kelihatan cemerlang, hakikatnya wujud risiko tersembunyi yang tidak ditangani dengan betul. Dalam jangka masa yang panjang, budaya ini boleh mengundang kepada tragedi yang lebih besar dan membuka ruang kepada tindakan undang-undang yang lebih berat. Sebagai guru, kita diberikan kuasa dan tanggungjawab untuk melindungi murid. Apabila kita memilih untuk tidak bertindak walaupun mengetahui terdapat risiko, maka kita sebenarnya telah mengabaikan amanah tersebut. Dalam profesion perguruan, kecerobohan bukan hanya bermaksud melakukan kesalahan. Kadang-kadang kecerobohan berlaku apabila kita gagal untuk melakukan perkara yang sepatutnya dilakukan. Dengan kata lain, tidak bertindak juga boleh menjadi satu bentuk kecerobohan. Inilah sebabnya mengapa etika profesional menuntut guru untuk bersikap proaktif. Jangan tunggu sehingga berlaku tragedi, kes menjadi tular ataupun sehingga ibu bapa membawa kes ke mahkamah. Sebaliknya, tindakan pencegahan perlu dilakukan sejak awal lagi. Jadi jika kita meneliti isu ini dengan lebih kritikal, kes-kes buli di sekolah sebenarnya bukan lagi sekadar isu disiplin pelajar, tetapi telah berkembang menjadi satu isu keselamatan institusi yang membawa implikasi undang-undang yang sangat serius. Dalam konteks sistem pendidikan berasrama, tanggungjawab penjagaan murid bukan bersifat opsional tetapi merupakan kewajipan yang jelas dan berterusan sepanjang tempoh murid berada di bawah kawalan sekolah. Sekarang kita lihat mula kepada isu ini dari sudut perundangan. Dalam Undang-Undang Sivil, terdapat satu konsep yang dikenali sebagai tort kecerobohan ataupun negligence. Untuk membuktikan sesuatu kecerobohan di mahkamah, biasanya terdapat 3 elemen utama yang perlu dibuktikan. Yang pertama ialah duty of care ataupun tanggungjawab penjagaan. Yang kedua, breach of duty atau pelanggaran tanggungjawab tersebut. Dan yang ketiga adalah damage ataupun kemudaratan yang dialami oleh mangsa. Apabila kita aplikasikan 3 elemen ini kepada kes buli yang dibincangkan, pertama, pihak sekolah mempunyai tanggungjawab terhadap menjaga murid dan ini tidak boleh dipertikaikan. Kedua, terdapat kegagalan menjalankan tanggungjawab tersebut apabila langkah pengawasan yang mencukupi tidak dilaksanakan. Dan yang ketiga, mangsa mengalami kecederaan fizikal yang serius
Apabila ketiga-tiga elemen ini berjaya dibuktikan, maka mahkamah boleh memutuskan bahawa kecerobohan telah berlaku. Apa yang menarik dalam kes ini ialah mahkamah tidak hanya melihat kepada individu yang melakukan buli. Mahkamah turut melihat kepada tanggungjawab institusi. Ini menunjukkan bahawa dalam pendidikan, accountability bukan hanya bersifat individu tetapi juga bersifat organisasi. Dalam banyak kes, mangsa sebenarnya telah menunjukkan tanda awal seperti perubahan tingkah laku, ketakutan untuk taksama, kecederaan kecil yang tidak konsisten dengan penjelasan atau aduan yang tidak rasmi kepada rakan atau guru tertentu. Namun, apabila sistem pemantauan gagal berfungsi secara efektif, tanda-tanda awal ini tidak ditangani dengan segera sehingga membawa kepada kejadian lebih serius. Mahkamah dalam kes-kes sebegini juga sering menekankan prinsip pencegahan preventive duty, iaitu sekolah bukan sahaja bertanggungjawab bertindak selepas kejadian berlaku tetapi juga wajib mempunyai mekanisme pencegahan yang munasabah seperti rondaan berkala, sistem aduan keselamatan, pemantauan asrama dan latihan kesedaran buli. Ketiadaan sistem ini boleh dianggap sebagai satu kegagalan struktur, bukan sekadar kesilapan individu. Kesannya kepada pihak sekolah bukan sahaja dalam bentuk pampasan kewangan yang besar, tetapi juga implikasi reputasi, tindakan tertatib terhadap staf dan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tersebut. Lebih penting lagi, mangsa buli sering menanggung kesan jangka panjang seperti trauma psikologi, gangguan emosi dan kesukaran sosial yang boleh berlanjutan hingga dewasa. Jadi sebagai seorang guru, terdapat beberapa pengajaran besar yang boleh kita ambil daripada kes ini. Yang pertama adalah setiap aduan murid perlu kita ambil serius, walaupun aduan tersebut kelihatan kecil atau disampaikan secara tidak rasmi. Setiap aduan perlu didengar, direkod dan disiasat. Yang kedua adalah dokumentasi sangat penting. Dalam dunia pendidikan hari ini, apa yang tidak didokumentasikan sering dianggap tidak berlaku. Jadi jika guru telah mengambil tindakan tetapi tiada rekod, maka sukar untuk membuktikannya. Dan yang ketiga adalah pencegahan lebih penting daripada penyelesaian selepas tragedi berlaku. Sebagai guru, kita perlu sentiasa peka terhadap perubahan tingkah laku murid, mengenal pasti tanda-tanda awal buli dan mewujudkan persekitaran yang selamat untuk murid melaporkan masalah. Dan yang keempat adalah keselamatan murid mesti mengatasi segala-galanya. Tidak kira sama ada prestasi sekolah cemerlang atau mempunyai banyak anugerah, jika keselamatan murid gagal dijaga, maka institusi tersebut telah gagal melaksanakan fungsi asasnya. Akhir sekali, kes ini mengingatkan kita bahawa profesi perguruan bukan sekadar profesi yang menyampaikan ilmu, ia merupakan satu profesi yang amanah. Setiap kali ibu bapa menghantar anak ke sekolah, mereka menyerahkan sesuatu yang sangat berharga kepada kita. Mereka menyerahkan masa depan dan keselamatan anak mereka serta kepercayaan mereka kepada kita. Maka tanggungjawab kita untuk memastikan kepercayaan itu adalah tidak dikhianati. Inilah intipati sebenar konsep in loco parentis, yang mana ia bukan sekadar istilah undang-undang tetapi satu amanah besar yang perlu dipikir oleh setiap warga pendidik. Kesimpulannya, isu buli di sekolah bukan hanya soal disiplin pelajar tetapi merupakan isu undang-undang, etika dan pengurusan risiko yang kompleks. Ia menuntut setiap warga pendidik untuk bukan sahaja peka terhadap tanda-tanda awal tetapi juga proaktif dalam membina sistem perlindungan yang berkesan. Dalam konteks ini, diam ataupun mengambil sikap sambil lewa bukan lagi satu pilihan profesional tetapi satu bentuk kecerobohan yang boleh membawa implikasi undang-undang yang lebih serius. Seterusnya, kita memasuki kepada isu yang ketiga dan yang terakhir dalam perbincangan hari ini. Isu ini mungkin agak sensitif untuk dibincangkan kerana ia melibatkan profesi kita sendiri sebagai seorang guru. Namun sebagai bakal pendidik, kita perlu berani untuk membincangkan isu sebegini dengan lebih terbuka dan profesional supaya ini menjadi pengajaran kepada kita semua. Isu yang saya maksudkan ialah isu guru ponteng kelas dan pelanggaran tanggungjawab statutori. Untuk memahami isu ini, saya ingin membawa perhatian kepada satu kes yang pernah menggemparkan dunia pendidikan negara yang pernah dituliskan oleh Harian Metro pada Julai 2023. 3 pelajar dapat papasan RM50,000 selepas guru ponteng kelas, di mana beberapa orang murid bertindak menyaman guru bahasa Inggeris mereka sendiri kerana guru tersebut gagal masuk kelas untuk mengajar selama 7 tahun, 7 bulan berturut-turut. Mahkamah Tinggi akhirnya memutuskan tindakan guru tersebut sebagai satu pelanggaran tanggungjawab yang sangat serius. Yang mana dalam tempoh 7 bulan tersebut, murid-murid akan kehilangan peluang dan masa untuk mempelajari mata pelajaran yang sepatutnya diajar. Kes ini menjadi perhatian masyarakat kerana buat pertama kalinya
ramai melihat isu ponteng kelas bukan sekadar masalah disiplin guru, tetapi sebagai satu pelanggaran hak pendidikan murid. Di sinilah berlakunya perubahan perspektif yang sangat penting. Kalau dulu apabila berlaku ketidakhadiran guru, masyarakat melihatnya sebagai satu masalah dalam sekolah. Namun pada hari ini, mahkamah mula melihat perkara tersebut dari sudut yang lebih luas, iaitu pelanggaran tanggungjawab statutory di bawah Akta Pendidikan 1996 dan pelanggaran hak asasi kanak-kanak untuk mendapatkan pendidikan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Tambahan lagi, di bawah Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Disiplin 1993 Peraturan 4, kita dilarang keras bersikap tidak bertanggungjawab dan boleh membawa kepada hukuman buang kerja. Oleh sebab itu, kegagalan melaksanakan tugas mengajar bukan lagi boleh dianggap sebagai perkara kecil. Sebaliknya, ia boleh dilihat sebagai satu bentuk pelanggaran terhadap tanggungjawab yang telah diamanahkan. Jadi mari kita lihat isu ini dari sudut etika terlebih dahulu. Apabila seorang guru ponteng kelas, pihak yang paling terkesan bukanlah pentadbir sekolah atau penjabat pendidikan maupun kementerian, tetapi adalah murid itu sendiri. Muridlah yang akan menanggung akibatnya. Bayangkan seorang murid di kawasan pedalaman, bagi mereka sekolah mungkin satu-satunya tempat untuk mendapatkan ilmu. Jadi apabila guru tidak hadir mengajar tanpa sebab yang sah, mereka akan hilang peluang, masa dan hilang hak yang sepatutnya mereka nikmati. Sebab itu saya menyatakan bahawa isu ponteng kelas bukan sekadar isu disiplin. Ia adalah satu isu keadilan sosial, hak pendidikan dan isu semasa terhadap masa depan generasi muda. Dari sudut etika profesional pula, tindakan ponteng kelas menunjukkan kegagalan mematuhi nilai amanah. Amanah merupakan salah satu nilai teras dalam profesi keguruan. Setiap hari apabila seorang guru memasuki kelas, beliau sebenarnya sedang melaksanakan amanah yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Murid datang ke sekolah dengan harapan untuk belajar. Apabila guru gagal hadir ke kelas tanpa alasan yang sah, harapan tersebut telah dikhianati. Lebih membimbangkan lagi, tindakan guru juga boleh memberi contoh yang salah kepada murid. Selain itu, kita juga perlu melihat isu ini dari perspektif hak pendidikan yang dijamin kepada setiap kanak-kanak. Pendidikan bukan sekadar satu perkhidmatan biasa, tapi merupakan hak asas yang diiktiraf di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Ketidakhadiran guru juga tidak boleh dipandang ringan sebagai sekadar tiada kelas hari ini. Sebaliknya, ia memberi kesan berantai terhadap proses pembelajaran murid. Masa instruksional yang hilang sukar digantikan sepenuhnya, khususnya bagi mata pelajaran teras seperti bahasa Inggeris, matematik dan sains. Dalam jangka masa panjang, jurang pembelajaran akan semakin melebar dan akhirnya menjejaskan pencapaian akademik murid secara keseluruhan. Isu ketidaksamarataan pendidikan. Kesan ini menjadikan lebih membimbangkan dalam konteks sekolah luar bandar dan pedalaman. Murid di kawasan tersebut hasilnya tidak mempunyai alternatif pembelajaran seperti kelas tuition atau akses internet yang mencukupi. Berbeza dengan murid di bandar yang mempunyai pelbagai sumber sokongan pembelajaran. Murid luar bandar sangat bergantung kepada guru di sekolah. Oleh itu, setiap waktu pembelajaran yang hilang memberi kesan yang jauh lebih besar kepada mereka. Ini menunjukkan bahawa ponteng kelas turut menyumbang kepada ketidaksamarataan pendidikan. Daripada perspektif etika profesional, tindakan ponteng atau mengabaikan waktu pengajaran menunjukkan kegagalan mematuhi kod etika keguruan yang menekankan nilai amanah, integriti, tanggungjawab dan accountability. Guru sepatutnya menjadi modal disiplin dan teladan kepada murid. Namun apabila guru sendiri tidak mematuhi jadual pengajaran, ia memberi mesej yang bercanggah kepada murid tentang kepentingan, amanah dan tanggungjawab. Kesimpulannya, setiap kali seorang guru ponteng kelas tanpa alasan yang sah, bukan sahaja tugasnya diabaikan, malah peluang pendidikan dan masa depan murid turut terjejas. Oleh itu, isu ini perlu dilihat sebagai satu isu etika dan keadilan pendidikan yang lebih serius. Sekarang kita akan lihat isu ini daripada perspektif perundangan. Dalam kerangka perundangan dan pentadbiran, tugas seorang guru bukan bersifat sukarela atau bergantung kepada keselesaan peribadi. Sebaliknya, guru merupakan penjawat awam yang terikat dengan peraturan, perkeliling dan dasar pendidikan negara. Kegagalan melaksanakan amanah sebagai penjawat awam, guru mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan fungsi pendidikan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Oleh itu, kegagalan hadir ke kelas secara berterusan boleh dianggap sebagai kegagalan melaksanakan amanah dan tanggungjawab profesional yang diberikan.
Dari sudut perundangan Undang-Undang Pentadbiran pula, ketidakhadiran bertugas secara berulang boleh ditafsirkan sebagai pelanggaran arahan perkhidmatan dan prinsip fiduciary duty dalam perkhidmatan awam. Guru bukan sahaja tertakluk kepada kontrak pekerjaan tetapi juga kepada tanggungjawab statutari yang termaktub dalam Dasar Pendidikan Negara. Ini bermaksud kegagalan mengajar boleh dianggap sebagai kegagalan melaksanakan fungsi awam yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Selain itu, budaya kerja yang membenarkan atau menormalisasikan ketidakhadiran tanpa tindakan tegas boleh mewujudkan organizational tolerance to misconduct. Jika keadaan ini berterusan, salah laku akan dianggap perkara biasa dalam organisasi. Akibatnya, profesionalisme sekolah akan merosot, murid akan hilang rasa hormat terhadap guru dan kredibiliti sistem pendidikan turut akan terjejas. Jadi tindakan disiplin yang boleh diambil adalah peraturan perkhidmatan awam telah menyediakan mekanisme tindakan terhadap pegawai yang gagal melaksanakan tugas secara berterusan. Antara tindakan yang boleh dikenakan ialah amaran bertulis, potongan gaji, penurunan pangkat, tindakan tata tertib dan dalam kes yang lebih serius, tindakan buang kerja. Ini membuktikan bahawa isu konten kelas bukan sekadar persoalan moral tetapi mempunyai implikasi undang-undang yang jelas. Jadi apabila masalah ini berlaku secara berterusan, kesannya bukan sahaja dirasai oleh murid, malah turut menjejaskan imej profesi keguruan, menghakis kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan melemahkan keberkesanan sistem pendidikan negara secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, guru konten kelas bukanlah satu isu yang kecil yang boleh dianggap remeh atau diselesaikan dengan teguran biasa. Ia merupakan isu integriti, accountability dan juga keadilan pendidikan. Kehadiran guru bukan satu pilihan tetapi satu amanah dan tanggungjawab yang untuk menentukan masa depan generasi yang akan datang. Maka sampailah ke bahagian terakhir pembincangan kita hari ini iaitu bahagian rumusan di mana kita telah melihat bagaimana etika dan perundangan memainkan peranan yang sangat penting dalam profesi keguruan. Walaupun ketiga-tiga isu yang kita bincangkan kelihatan berbeza, sebenarnya ia terdapat satu kesamaan yang sangat jelas, iaitu kesemua isu ini berpunca daripada kegagalan melaksanakan amanah profesional dengan sewajarnya. Oleh sebab itu, pengajaran terbesar yang boleh kita ambil daripada ketiga-tiga isu ini ialah profesi keguruan bukan sekadar satu pekerjaan. Profesi keguruan adalah satu amanah dan amanah tersebut perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, tanggungjawab dan kesedaran profesional. Jika kita meneliti ketiga-tiga isu tadi dari perspektif yang lebih luas, kita akan mendapati bahawa kesemuanya mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menegaskan bahawa pendidikan bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang, harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Namun, matlamat ini tidak mungkin dapat dicapai sekiranya hak murid-murid tidak dilindungi. Dalam erti kata lain, etika dan perundangan bukan sekadar peraturan yang perlu dipatuhi. Etika dan perundangan sebenarnya merupakan mekanisme yang membantu untuk memastikan matlamat pendidikan negara dapat direalisasikan. Akhir kata daripada saya, marilah kita bersama-sama berusaha menjadi guru yang bukan sahaja kompeten dari segi ilmu dan kemahiran tetapi juga berintegriti, beretika, bertanggungjawab serta sentiasa menjunjung tinggi prinsip perundangan pendidikan. Semoga profesi perguruan terus dihormati dan menjadi pembangkit kepada pembangunan modal insan negara. Dengan itu, saya akhiri pembincangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.